Hai korang, kenal tak pokok ni? Tak ramai yang kenal pokok ni sebenarnya sebab dia bukan pokok asal daripada negara kita. In fact, dia datang dari Papua New Guinea dan recent years ni baru masuk ke negara kita dan dijual di nursery-nursery besar di kawasan Muar semua tu. So, dia spread kat negara kita lah. Pokok ni namanya pokok Zodia. Pokok yang digunakan untuk menghalau nyamuk. Dia terkenal sebagai pokok yang menghalau nyamuk. Bau dia memang sangat-sangat kuat. Even kalau kita duduk dekat macam ni pun kita boleh bau. Kalau kita siram tu lagilah bau dia meruap-ruap. Jadi tak heran lah kalau nyamuk pun pening. Tapi bau dia ni setengah orang suka. Ada setengah orang cakap bau dia harum. Tapi bagi saya bau dia memang tak best lah. Ni pokok dia. Pokok dia cantik. Daun dia memang cantik. Kalau nak guna untuk halau nyamuk, dia menghalau tau, bukan membunuh. Dia bukan racun serangga, tapi bau dia ni tak disukai oleh nyamuk. Jadi kalau kita nak halau nyamuk tu, kita boleh tanam di sekeliling rumah. Ataupun kalau kita macam kita ada tingkap yang selalu terbuka ke, kita tak nak nyamuk tu masuk dalam rumah, kita boleh letak cuttings dia. Keratan dia lah, kita boleh rendam dalam air ke, ataupun letak sehingga dia kering dan tak berbau lagi. InsyaAllah nyamuk akan cuba elakkan lah dari berada